Okey, ini ringkasan apa yang berlaku pada minggu lepas apabila kita tengok harga emas naik macam mana. Ada 3 sebab kepada perkara ini. Yang pertama ialah kerana ketidakstabilan politik dan juga global, di peringkat global sendiri pun. Kita tengok ada isu ura-ura tentang kerajaan US nak shutdown, perang sana sini. Ini menyebabkan keadaan ekonomi tidak stabil yang mana menyebabkan orang mula risau dan juga orang mula cari safe haven, perlindungan yang mana akan melindungi nilai dan juga kekayaan. Itulah sebabnya kenapa harga emas naik. Sebab yang kedua ialah kerana Fed ataupun Federal Reserve di US, dia memotong kadar faedah. Apabila orang simpan duit dalam bank, mereka nakkan dividen ataupun faedah, interest daripada simpanan duit dia tersebut. Tetapi apabila interest daripada Fed itu telah dipotong, dia tengok simpan duit dalam bank sudah pun tidak menarik. Jadi dia akan mencari satu alternatif lain yang mana lebih menguntungkan. Sebab itulah ramai pelabur-pelabur membeli emas, menjadikan harga emas naik. Dan yang ketiga ialah kerana pembelian besar-besaran daripada bank, central bank di negara-negara yang besar. Contohnya Central Bank of China telah pun top up dia punya gold reserve yang mana telah pun membuat strik secara 9 bulan berturut-turut. Ini menjadikan harga emas, demand ataupun keperluan kepada emas itu meningkat, menjadikan harga emas melambung naik. Jadi 3 sebab ini menjadikan harga emas mencanak pada minggu lepas. Jadi secara kesimpulannya, orang yang ada emas dia akan tersenyum dan juga orang yang tak ada emas dia akan risau. Lama kelamaan nilai duit kita akan semakin lama semakin sedikit.